Dah tahu ke belum? Semua terkejut ni. Okey, tempat kedua ialah Syabarina. Okey. Yang turun sebanyak 10%. So penurunan dia penurunan dia 6 kg daripada 59 pergi ke 53 kg. Macam mana 59 boleh pergi 53 kg ni kan? Kita yang 80 nak pergi 70 pun tak boleh kan? Okey. 80 nak pergi 78 pun susah. Dia 59 boleh pergi ke 53 kg. Okey. Kak Ina ada tak Kak Ina? Share sikit. Assalamualaikum. Ada coach? Kak Ina, apa perasaan Kak Ina dah dapat nombor 2 dah ni? Dah dekat dah. Dan tips-tips sikit pada orang-orang yang nak tahu kan. Apa supplement apa ni? B complex, Inti Plus. Okey. Pertamanya perasaan tu terkejut lah sebab berat saya turun sikit je dalam 6 kilo. Tiba-tiba peratus tu tinggi. Tu yang saya macam tak percayalah kan nombor 2. Okey, kalau nak share tips rasanya dalam ni semua hebat-hebat. Sama je macam Saya yang ni lain. ada gabung-gabungkan orang luar, orang yang tak CKS Uh, ni. Biasanya saya ni yang pertama disiplin lah itu yang paling penting. Disiplinkan diri dan niat betul-betul nak kurus, niat betul-betul nak dapat berat ideal. Untuk saya berat ideal saya 51. Jadinya memang kita disiplin lah, ikutlah apa yang coach ajar dalam grup. Semua apa tips follow rapat lah. Dan dengar apa tu coach punya voice note tu. Kalau saya tak dapat dengar pagi, saya akan dengar malam. Sebelum tidur tu dengar lah. Supaya kita buatlah apa yang coach ajar. Lepas tu Isnin dengan kami macam biasalah saya suka buat dry fast. Lepas Isnin tu Khamis. makan. Macam mana? Isnin Khamis. Isnin kami dry fast. Lepas tu ikut jadual yang coach ada upload dalam grup CKS tu. So memang saya print, tampal, tengok. Oh macam ni, macam ni. Memang Hmm. menjadilah. Kita cuba follow yang jadual yang ada dalam grup tu. Ada setiap minggu coach hantar kan. Minggu satu kena buat macam mana. Minggu dua buat macam mana. Bila kita follow, kita jadi advance tau. Minggu ketiga saya macam dah advance. Rasa macam, boleh buat lagi lebih ni. Boleh lagi ni. So, kita ubahlah ikut gaya kita. Ikut apa, fisio body badan kita macam mana. Yang minggu satu, minggu dua tu just kita punya guideline and then minggu ketiga tu kita buat sendiri yang kita rasa kita mampu. Dan rasanya kita boleh buat lebih sebenarnya bila kita dah follow jadual coach tu. Berapa tu kalau lebih? Segan lah nak cakap. Itulah Tak awak adalah nak tahu. hebat tapi dalam 72 adalah. 72 jam lah. Sebab minggu kedua Hmm, kalau kita betul-betul follow, dia minggu tiga dia hmm, senang je. Sebab dia tukar waktu betul, kan. betul, betul. Tu ada Kak Rini tanya, umur Kak berapa? Ha. Umur saya 37. 37. Okay. So, supplement ni makan bila? Kak McD, B Complex, ada tips tak? Um, Pagi saya ambil green tea plus dengan B complex. Malam saya ambil Colmecd dengan Omega. Sebenarnya sebelum ni banyak je suplemen yang saya pernah consume daripada Coach Hafiz. Semua stok dah habis, saya tak top up sebab saya rasa yang empat ni dah cukup untuk diri saya. So Hmm. nanti insyaAllah saya nak top up kot untuk ambil mixed berry. Mixed berry dengan apa tu yang untuk Fiber. usus tu pun saya pernah ambil. Good. Probiotik. Ah, Probiotik. okay, okay. So, Syabarina ni dia join sebab kakak dia. Kakak dia pun Betul-betul. kakak dia memang sukalah kesihatan ni. Saya rasa kakak kurus dulu sikit Ke Kakak saya dulu join, lepas tu dia ajak saya try. Sebenarnya 2023 saya start join Coach Hafiz. Ini dah uh, 2026. so tengok dah 3 tahun lebih. Tapi Uh-uh. pernah menang emas juga kan dulu kan rasanya. Ke bukan? Pernah. Dia Ah, sebenarnya naik turun tak, up and down ya, kita ni. dia So dia kita ada kena faham. pengalaman. Pengalaman tu
Kan. So dulu dah berpengalaman, tahu okey sikit ni kita kena buat betul-betul. So sepanjang sikit ni ada macam break tak? Saya rasa ramai orang ambil break. Minggu ketiga dia dah penat. Kadang-kadang minggu pertama penat, minggu kedua pun dah rehat. Lepas tu minggu tiga start balik. So macam Ina ada break tak? Macam minggu pertama, kedua, ketiga. Ataupun tak kejar mana-mana, just buat-buat-buat follow jadual je. Tak nak fikir persen dulu. Ha. So far, saya tak fikir break tu. Saya fikir berideal saya. As long as tak capai, saya akan usaha untuk dapatkan. Macam tu lah. Okay, okay, bagus-bagus. Okay, anda ada apa-apa soalan tak dengan Kak Ina kita? Kan, saya tak bagi yang tanya soalan kan. So, siapa-siapa nak tanya soalan tak? Dua soalan dah lah. Satu soalan dah Mhm. tanya. Umur berapa? Ada soalan tak? Ha, biasa dia orang mesti ada tanya soalan ni. Cepat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tu biasa makan apa? Kenapa kan McD malam? Ada buat puasa panjang tak? Okey, ada 72 jam. Berat join berapa? Berat join 59 kak? Sekarang 53. Okey, kenapa Kal McD ambil malam? Shanas tanya. Oh, kalau MACD ni nak apa dia adalah kalsium. So sebenarnya saya sukalah untuk beriswak ataupun setiap dekat jam kita kan ada smartwatch, saya akan setkan 10,000 step. Selagi saya tak capai sebelum pukul 9 malam, saya akan cubalah capai. So saya akan andai katalah dalam pukul 8 tu saya dalam 7,000 step, saya akan cubalah zumba secara online untuk dapat step 10,000. So bila kita dah bersenam, kita memerlukan kalsium. Tubuh badan kita ni memerlukan kalsium. So saya rasa Calmate ni membantu saya untuk tulang saya. Saya jadi macam tak adalah. Biasa kita akan rasa macam dom. Pernah tak dengar perkataan dom? Rasa macam dom D- tu macam sakit otot kan bila kita Masa bersenam. onset. Kan, dan juga bila makan Calmate ni tidur saya lebih lena. Pagi tu rasa macam cergas je. So itu saya suka ambil malam Calmate ni. Saya tak suggestion Coach Hafiz pun memang ambil malam. So saya try consume and then saya cuba tengok dan saya rasa macam memang memang berbaloi lah ambil sebab untuk kurus pun kena tidur yang lena. So Calmate ni membantulah untuk tidur. Okey. Ada soalan lain tak yang tanya? Ah, ah, biasa makan apa? Dia orang tanya. Kak Ina makan apa? Makan tu saya memang betul-betul makan untuk program ni memang kalau tak join program saya memang makan lazy keto, tapi bila dah join program ni saya still lazy keto tapi kurang ke perasa garam tu. Garam tu memang dia macam clean lah sikit. So orang kata apa, untuk minuman tu memang zero, memang langsung tak ambil gula, just ais masak. Kalau teh pun saya guna green tea. Makan daging, ayam, ikan, telur tu je lah. Dengan sayur Sayur banyak tak? yang ah Sayur banyak tak? saya ambil sikit je sebab Hmm. sometimes dalam sayur tu pun ada karbo kan. Kalau nak banyak pun saya akan ambil brokoli yang saya rebus. Oh. Coach ini Memang tanya garam saya ke MSG yang kurangkan? Garam lah. garam. Dia nak kurangkan Saya berat just air. letak black pepper sikit je untuk bakar Hmm. macam tu. Dia macam Sifu Fazlan ni lah ni. Buat clean. Saya Teknik-teknik. Okay. Clean. Kurang garam, kurang gula. Untuk CKS je. Nanti dah CKS boleh lah kan. Untuk sikit es je. Nanti kalau dah habis program, kita back to lazy keto macam biasa. Tapi pagi ambil lah air garam dengan ACV tu ambil. Yes. Memang Okay. saya ambil. Pagi saya ambil ACV dengan garam, malam saya ambil ACV je. Ah. So anda kena faham garam dengan ACV garam yang lake solat tu berbeza tau. Tapi ramai orang tak tahu. So kena follow lah Betul. tips-tips. Okay. Dia orang tanya protein tu grill ke, rebus ke, goreng ke boleh? Macam mana boleh? Kita mix. Kalau kita boring tau kalau everyday kita grill je. So boleh je nak rebus macam ayam. Biasa saya rebus.
letak apa tu black pepper sampai dia kering. So kita cari-cari Rebus. kan makan dengan Um, telur. Air tu sampai kering. ma- Boleh ma- rebus. rebus Boleh ayam tu kukus. sampai kering. Yes. Rebus ayam tu sampai air tu kering. And then kita macam kita buat bakso punya ayam tu. Yang cari-cari tu. Saya suka yang Aha. macam tu. Putih-putih itulah. Yes. Ataupun rebus. Lepas tu lepas rebus kita blend dia. Kita makan macam tu saja. Ataupun dia tak dalam telur yang kita rebus separuh masak tu. Dia tuang dalam tu. Macam Blend tu lah. apa? Kita Blend apa? varietikan. Ha? Blend ayam? Ah. Macam mana makan blend ayam? Saya guna Thermomix. Oh, ini masak cara ayam gepuk. Okey, jadinya ayam tu kita rebuskan dia, lepas tu macam orang makan soto lah. Kan ayam banyak-banyak tu Yes. kan? Kita Ya. buat macam lauk lah, balut dengan telur ke, balut dengan apa ke. Ya ke? Ya. Okey, okey, okey. Ah, Tapi saya banyak grade dalam air fryer lah. Mudah kan. Tu kalau ada masa tu yang saya lebihkan. Kalau ada masa lebih saya buat lah yang lain-lain tu. Yang rebus, yang ni. Sebab kita nak paling makan cepat kan. macam mana? Kalau nak makan Ah, paling cepat. Telur lah, lagi apa? Air fryer paling ayam. cepat telur. Sebab kita, macam saya, basically saya memang akan, one meal saya memang akan ambil telur, 3 biji. Lepas tu ayam dada lah kan. Tu sayur sikit. Dada tu mungkin tak adalah besar sebab kita rasa macam memang tak boleh nak habis lah. And then telur tu saya akan buat satu ni sebah tiga. 3 biji telur. Sebiji telur saja saya ambil kuning. 2 biji telur kuning tu saya keluarkan. Saya tak makan pun. Sebab saya rasa lemak. Ada lemak kan dalam tu. So, saya keluarkan lah. Saya buat macam tu. Okey, Untuk okey. Hmm. penurunan fat lah. Macam tu lah. Cuba-cuba kan. Protein tu kira lebih kepada protein lah, lemak tu dia kurang. Ini yang kena belajar PE diet ni kan. PE diet, protein energy Dia ratio diet. actually coach macam saya dengar juga coach punya voice note memang ambil 100% lah. Pada masa yang sama kita eksperimen kat diri kita macam mana. Macam tu. Selagi kita tak eksperimen, tak faham fisiologi badan kita, susah lah tu. Betul betul. Kena try kan, betul tak? Dia kata Try kan and mesti error try. actually. Boleh lah yang ni kan. Yang ni kurang ni, okey. Akhir sekali saya rasa yang betul-betul yang membantu saya untuk turun berat badan yang pertama IF yang kita buat tu, yang kedua pemakanan, yang ketiga suplemen yang kita ambil ni memang sangat-sangat membantulah sebab kita dah kurangkan makan karbo tu, so dia top up dengan nutrisi daripada suplemen ni. Dan yang terakhir senaman. Semenjak saya upgrade everyday untuk 10,000 step ni macam memang sangat-sangat membantulah. Hmm. Tu Shanas tanya, malam boleh bersenam ke? Kalau tak cukup, kenalah boleh kan? Terpaksa. Sebab dah target nak cukupkan 10,000 step. Tapi Zumba tu tak ada Zumba yang heavy, Zumba yang step banyak, yang relax-relax je. Tapi capai sebenarnya dalam masa 20 minit tu, dah habis dah dapat dalam 3,000. Biasa macam tu. Kalau Hmm. saya tak dapat brisk walk petang lah. Sebab brisk walk petang mengambil masa sejam hingga sejam lah sebab pagi kita dah jalan kan. So bila pagi sampai petang saya jalan dah ambil masa dalam 4,000 step. So nak top up 6,000 tu kita brisk walk dalam sejam macam tu. Dapat. Dapatlah 10,000 sebenarnya. Hmm. Kita set dekat kita punya smartwatch tu. Macam tu lah. Okey, okey. Thanks, thanks. Okey, so semua dah terjawab eh? Semua dah terjawab Okey soalan-soalan. coach, terima Ah, kasih. terima kasih Kak Ina. Okey, teruskan usaha untuk lawan kan, untuk last minggu terakhir kita, okey? Kita bagi InsyaAllah, tambahan satu insyaAllah. hari. Cik asyik promote yang satu hari. Ah, okey, terima kasih kerana Okay. sudi sharing lah kan. Okey, first, jadi